Sad. Ayat pertama apa dia? Wal Quran zikri. Quran ada zikri. Apa makna zikri? Peringatan. Satu. Awal surah Sad, Allah ingatkan Quran ni adalah fungsi dia zikrun, beri peringatan. Kemudian kat tengah surah Sad, Allah sebut juga Quran adalah zikrun. Ayat 49 kan? Hadza zikrun. Betul? Betul ke? Hadza zikrun. Quran ni adalah peringatan. Dan yang ketiga, penutup. Allah sebut sekali lagi. Tidaklah Quran melainkan zikrun. 3 kali. Makna apa tu? Apa yang Allah nak beritahu? Quran ni ada peranan, ada fungsi nak bagi peringatan pada kamu. Maka kamu kena fahamlah. Kalau kamu tak faham, macam mana kamu boleh dapat peringatan? Suami kita cakap, saya nak bagi peringatan pada awak. Dia pun cakap bahasa Urdu. Dapat tak peringatan tu? Tak. Allah tak kata, in huwa illa tajwid. In huwa illa khatam. In huwa illa tarannum. In huwa illa hifzun. Tak. In huwa illa zikrun.